Okay geng, Profender Fork Kit dah sampai Profender Fork Kit, Profender X Series dengan Profender X Series Plus. Ni model baru Okay, ni aku cerita dulu kat korang pasal Profender Fork Kit. Ini barang-barang dia. Mana yang tak pernah tengok, tak tahu apa Profender Fork Kit, dalam isi kotak ni ada apa, ini barang dia. Ini main spring, top out spring, fork cap, compression valve, for oil, dengan ini lower kit dia. Okay, 4 ni lower kit untuk Profender Fork Kit. Ini dia ada 4 ni. Yang ini satu ni standard size 1.5, 2 inci dengan 2.5. Okay, korang boleh lower maksimum 2.5 inci dah. Ini barang ni memang padu, comfort. Korang bawa comfort. Lain, beza dengan fork spring aftermarket yang brand lain lah. Okay, ni aku cerita dekat korang pasal ni Profender X-Sober pula. Okay, Profender X Series dengan X Series Plus. Kalau korang tengok sini nampak macam sama, tapi ada beza dia. Ini adjustable ni, adjuster ni yang lama punya plastik, X Series plastik, dengan yang X Series Plus dia tukar ke alloy. Ini dia tukar ke alloy Dengan lagi satu ini X Series Plus. Boleh adjust geng, tinggi rendah. Ini saiz 345 ke 355 mm. Ada lagi satu 320 ke 330. Okay, mana korang kalau contoh lah sekarang ni pakai 355 tinggi lah, ataupun 350, korang tak nak turun banyak sangat, nak turun sikit je 345, boleh adjust ke 345. Macam sama juga, sama macam yang lagi satu 320 ke 330. Biasa 330 kalau X Series ni tak boleh adjust. Korang rasa 330 tak cukup rendah, korang boleh lower lagi maksimum ke 320 mm. Tapi motor memang tai look habis lah. Okay, korang kalau siapa yang ada nak pasang Profender Fork Kit ataupun X-Sober Profender X Series ataupun X Series Plus, korang boleh Roger CMC Garage. Ciao.